Untuk anda semua yang bergelar traders, satu peringatan ataupun satu pesanan juga untuk diri saya juga, terutama untuk kita yang dah diberi kelebihan ataupun keistimewaan, kita dah ada kefahaman, pandai baca chart, pandai trade, pandai buat duit. Kita kena ingat satu benda, semua ini tidak lain tidak bukan dia hanya dengan bantuan Allah Ta'ala semata-mata. Okay? Sebab tu kita kena ingat, semua gerak hati kita, semua intuisi hati, semua firasat kita ni dijentik oleh Allah Ta'ala. Jangan kita rasa kita sombong sebab anytime Allah Ta'ala boleh tarik balik. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi lintasan hati tu dekat kita, dia boleh tak bagi. That's why tuan-puan, kita jangan sesekali meninggi diri, kita jangan sombong, kita jangan angkuh sesama manusia. Sebab dah ada satu contoh dalam Al-Quran, seorang manusia yang sangat kaya, nama dia Qarun, tetapi disebabkan dia kata semua kemewahan ini, semua harta ini, semua kekayaan ini kerana aku yang hebat, kerana aku memiliki ilmu itu. Semua sebab kepandaian aku, sebab kebijaksanaan aku. Akhirnya Allah Ta'ala benamkan sekali dengan harta dia ke dalam bumi. Kita kena ambil iktibar supaya kita sama-sama ingat mengingatkan, insya-Allah.